Right, saya tak kenal minyak pati sebelum ni. Okay, bila saya dah kena depression, tak tahu macam manalah takdir Allah tu bermula dengan inhaler tu kan. Tapi semua kemudian baru dapat tahu ada kat Grits ada minyak pati juga. So bila minyak pati tu kita skeptik, boleh ke minyak pati ni membantu kan? But then ada orang bagi saya percuma pewangi kereta daripada Grits, rose geranium. Bila dah dapat percuma tu kita pakai je lah kan. So saya punya simptom after depression ialah anger. Saya boleh marah orang like nobody business, okay? Saya boleh berlengan dengan orang di mana-mana sahaja, betul. Saya memang ada anger management selepas ada depression ni. So bila jadi macam tu, driving memang maki hamun tu memang perkara biasa lah dalam kereta kan. Jadi bila pakai rose geranium ni, saya rasa soothing, saya rasa macam relax. Saya kata macam mana dia boleh effect Daripada situ saya tunjukkan minat. Bila tunjukkan minat, saya pun find out more about aromatherapy, about essential oil kan, particularly rose geranium. Okay, that was my first love of essential oil. Okay, my very first love until today. Apa-apa saja saya akan cari rose geranium sebab dia memang bagi efek yang sangat menenangkan. Alright, jadi daripada nak marah, saya tak jadi marah. Itulah, padahal itu cuma pewangi kereta. Itu belum lagi yang pure yang kita pakai, sapu dekat tangan ni semua kan. Itu hanya pewangi kereta yang dah dilute, berapa banyak dilute dah tu.